Semasa zaman Datuk Seri Najib, minyak Brent pernah mencecah sehingga RM139 per barrel. 139 USD per barrel. Dan ketika itu tak pernah berlaku pun naik minyak diesel sehingga naik RM10. Hari ini RM4.70 yang tak ada subsidi. Persoalan saya ialah kenapa hal tersebut berlaku dan Perdana Menteri sebelum menjadi Perdana Menteri menjadikan alasan kenapa minyak tak turun kerana dia tak jadi menteri. Kerana kita kan negara pengeluar minyak. Jangan bandingkan negara kita dengan negara yang tak ada minyak. Kena banding dengan Qatar, Saudi dan Brunei. Kamu tak reti jaga negara. Petronas kau untung berbilion. Kerajaan jaga korporat, bukan jaga rakyat. UMNO nak sakau. Dan jika harga minyak naik, harga barang mesti naik. Itu alasan sebelum Perdana Menteri. Bila dah jadi Perdana Menteri, alasan yang diberi yang pertama, ini masalah global. Yang kedua ialah jangan melalak. Dan yang ketiga, kalau rasa mahal, pindahlah ke Singapura dan Thailand. Itu jawapan-jawapan yang diberi. Persoalan saya ialah kenapa hal tersebut berlaku zaman bosku tak naik sehingga naik 10% atau 70%. Sekarang minyak berada sekitar 80 USD per barrel menjadi 70%. Soalan cepu mah yang kedua, ya Pak Menteri. Dengan keadaan ekonomi yang kurang stabil, masalah Hormuz yang belum selesai, dan ekonomi serta politik pun tak stabil, adakah Perdana Menteri mencadangkan untuk nak mengembalikan suara rakyat, bubar parlimen untuk pastikan politik lebih stabil dan ekonomi lebih stabil tempat ini? Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Saya ni bagi peluang kepada Hulu Terengganu dan saya jawab. Baik. Pertamanya, kita kata mengapa dulu kita turunkan dan tak boleh turun lebih daripada ini. Jangan kita banding dengan negara yang bukan pengeluar minyak, yang tinggi harganya. Harus banding dengan Qatar dan Saudi. Yang berhormat Hulu Terengganu, harga minyak di Malaysia ini lebih rendah daripada Qatar dan Arab Saudi. Itu dah fakta yang pertama yang harus diingat. Cananglah bagaimanapun, kenyataannya sekarang, Tan Sri yang Terpetua, harga minyak kita lebih rendah. Betul. Masa kita minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Dan Qatar, malah UAE 2 bulan lalu menaikkan harga minyak. UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar. Jadi ini kenyataan ekonomi yang berubah. Jadi kalau katakan, saya janji dulu minyak harus lebih rendah dari Arab Saudi. Sudah ditunaikan. Baik. Yang keduanya, jadi kalau dibangkitkan tentang masa pentadbiran Datuk Seri Najib, benar. Ya. Tetapi saya sebut tadi konteks betul. Dari segi dana pembiayaan keseluruhannya, itu sekarang jauh lebih tinggi ya Muhammad. Saya baca tadi sebahagiannya tentang STR dan STR dan Sara, kemudian petroleum RON 95 dan juga budi diesel. Keseluruhannya bantuan itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya kenyataan. Tapi saya tidak mau bandingkan kerana keadaan itu mungkin berbeza dan pendapatan negara pun jauh lebih berkurangan daripada sekarang. Ya. Yang soal sekarang ni maknanya kalau berbeza, ini saya sebutkan. Tapi kalau yang berhormat Hulu Terengganu merasakan ada cadangan lain tentang bagaimana boleh turunkan harga, saya boleh timbangkan, saya tak ada masalah. Kerana saya patut dengar dan saya setuju. Walaupun kita dalam M10 sebelum ini mesyuarat tiap minggu, sekarang kurang sikit sebab kita tengok keadaan dah lebih terkawal. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahawa kita punyai semua ubatnya mujarab dalam ekonomi dan kita harus dengar dan kita ubah suai. Sebab itu yang sebabnya mengapa dalam mesyuarat-mesyuarat kita tidak hanya panggil menteri, kita panggil wakil-wakil syarikat, wakil pekebun dan mendengar pandangan mereka untuk kita ubah suai di mana yang mampu. Baik. Tentang mendengar suara rakyat, kita dengar suara rakyat. Ya. Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat.
sampai pilihan raya bertempurlah pula. Saya tak ada masalah itu. Ya. Cuma jangan masing-masing. Saya pun tak mau terlalu yakin dan saya anggap Urdu Terengganu pun jangan terlalu yakin. Kerana kita fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin.